berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hilalana wa yusuf alaina min masaik rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, duduk semua. Okey, cikgu nak semua tolong keluarkan buku teks dengan buku latihan. Okey, siapa yang belum hantar buku latihan tolong keluarkan. Siapa yang dah hantar, tak payah keluarkan lah. Awak cuma keluarkan buku teks saja, okey? Okey, semua keluarkan buku teks. Awak keluarkan buku teks. Keluarkan buku teks. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tanya. Dekat sini, siapa yang pernah beli barang online? Angkat tangan. Okey, biasa kalau barang online awak beli apa? Kasut lagi? Kasut, baju lagi? Jam, seluar, lagi apa? Okey. Okey, betul. Kalau macam awak tahu tak sebenarnya barang-barang yang awak beli dekat online tu merupakan pasaran pengguna, okey? So, daripada soalan cikgu tadi, cikgu nak kaitkan dengan topik yang akan kita belajar pada hari ini, okey? So, hari ini kita akan belajar berkenaan pasaran. Okey, hari ini kamu akan kenali beberapa jenis pasaran, okey? Cikgu akan tulis objektif pembelajaran kita dekat depan dulu Okey, cikgu nak semua tolong baca apa objektif kita pada hari ini. Okey, kita dah masuk bab trend persekitaran perniagaan, betul? Okey, sebelum kita masuk pasaran, kita ada masuk pasal trend, betul? Trend menaik, menurun dan mendata. Okey, hari ni kita akan masuk berkenaan pasaran, okey? So, dekat sini cikgu nak kenalkan kepada kamu beberapa jenis pasaran, okey? Jadi cikgu nak semua tolong buka buku teks, buku surat. Tak apa? Okey, muka surat 90. Okey, semua tolong buka buku teks, muka surat 90. Okey, dekat sini kita akan kenali apa itu pasaran. Okey, cikgu nak seorang tolong baca. Haziq, boleh tolong baca? Bangun baca. Pasaran merupakan suatu keadaan berlakunya urus niaga antara penjual dengan pembeli pada suatu tingkah harga dan masa yang disetujui oleh kedua-dua pihak. Pada masa ini, pasaran boleh wujud secara dalam talian seperti indikator. Okey, terima kasih. So, pasaran ni merupakan
sesuatu keadaan yang berlakunya urus niaga antara penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang dan perkhidmatan. Okey, dekat sini kita akan kenal ada 3 jenis pasaran. Okey, pasaran yang pertama iaitu pasaran apa? Yang kedua pasaran apa? Yang ketiga? Okey, tahu tak pasaran untuk semua ni apa? Pasaran produk ni apa? Pasaran keuangan ni apa? Tahu tak? Tak tahu, okey. Kalau macam tu cikgu nak minta seorang tolong baca apa itu pasaran untuk semua. Okey, Das boleh tolong baca? Pasaran untuk semua produk yang dikeluarkan adalah untuk dikalurkan kepada seluruh pengguna seperti sabun pencuci dan susu mata. Okey, terima kasih. Okey. Pasaran untuk semua. Okey, pasaran untuk semua ni merupakan sesuatu produk yang ditawarkan kepada semua pengguna. Okey, so semua pengguna boleh mendapatkan produk ni. Okey, sebagai contoh, dekat dalam buku teks tu dia ada mention sabun dan sos tomato. Okey, ianya lebih kepada keperluan asas. Okey, apa keperluan asas yang kamu tahu selain sabun dan sos tomato? Apa dia? Pakaian. Okey. Minuman. Okey, lagi? Dia lebih kepada keperluan asas macam sabun, sos tomato, lagi apa? Shampoo, ubat gigi, garam, gula, lagi apa? Beras, betul. Minyak masak. Okey, itulah yang dinamakan keperluan asas. So, pasaran untuk semua ni dia pasarannya besar, dia meluas, dia lebih kepada umum. Semua orang boleh dapat, semua orang boleh memiliki. Okey? Sebabnya dia keperluan asas. Kalau macam dia mahal, dia tak boleh, maksudnya dia mahal, mestilah semua orang tak mampu nak miliki, betul? Disebabkan dia murah, so semua orang boleh mampu untuk memilikinya. Okey, kita pergi kepada yang kedua, pasaran produk. Cikgu nak minta seorang tolong baca. Adik boleh tolong baca untuk pasaran produk? Okey, untuk pasaran produk ni pula, dia merupakan permintaan dan penawaran untuk semua jenis produk. Okey, sebagai contoh macam perumahan, pelancongan. Okey, dia lebih kepada pilihan ataupun kehendak seseorang. Okey? Sebab kadang-kadang tak semua orang memerlukan produk ni. Contoh macam pelancongan. Adakah semua orang memerlukan pelancongan? Tak kan? Kalau macam kita ada bajet, kita mampu, mungkin kita boleh pergi melancong. Lepas tu kalau macam perumahan. Okey, dekat dalam Malaysia ni ada macam-macam jenis rumah. Ada banglo, lagi ada apa? Banglo, teres, lagi kondo, flat. So dekat situ mana yang mampu mungkin boleh beli banglo, mana yang tak mampu mungkin boleh duduk dekat rumah flat dulu. Contohnya lah. Lepas tu kalau macam handphone, ada handphone jenama apa? Honor lagi, iPhone lagi, Samsung lagi, Oppo. So kalau macam setakat nak pakai handphone je. Kalau macam mungkin kalau setakat nak pakai handphone untuk berhubung mungkin boleh beli yang murah-murah dululah. Contohnya macam Oppo ke. Kalau macam mampu mungkin boleh beli iPhone. iPhone yang paling latest sekarang apa? iPhone 16 Pro Max ke. 16 Pro Max 1TB. Kalau mampu mampu nak ikut trend, nak ikut nak ikut perkembangan, mungkin bolehlah beli handphone yang mahal. Sama lah juga macam laptop. Okay, kalau macam laptop setakat nak boleh untuk buat kerja je. Contoh boleh beli HP ke, Acer ke, lagi?
Samsung ke, Lenovo ke. Kalau macam nak prosesor yang laju, tak nak lag, tak nak hang, mungkin boleh beli MacBook. Contohnya lah. Okay? Okay, yang ketiga, pasaran keuangan. Cikgu nak minta seorang tolong baca. Gaussian boleh tolong baca? Okey, betul. Pasaran keuangan ni lebih kepada jual beli saham dan security. Lebih kepada urus niaga berkaitan keuangan. Contoh macam jual beli saham. Lepas tu kalau macam kita nak beli rumah, kita nak buat loan, itu pun boleh dikatakan sebagai pasaran keuangan. Lagi, contoh kalau macam siapa yang pernah dengar pasal forex? Trading. Siapa yang pernah dengar? Pernah dengar pasal forex trading? Siapa yang pernah dengar pasal Bitcoin, Ethereum? Bitcoin, Ethereum. Awak tahu tak Bitcoin dengan Ethereum tu apa? Dia lebih kepada Bitcoin. Okey, Bitcoin dengan Ethereum ni merupakan mata wang kripto. Okey? Dia merupakan mata wang kripto. Di mana kalau macam kita jual Bitcoin tu, kita akan dapat dalam bentuk USDC ataupun USDT. Daripada USDC dan USDT tu, kita boleh convert kepada mata wang dunia iaitu USD. Okey, bila kita nak keluarkan dalam RM, kita akan convert kepada USD, convert kepada RM. Barulah kita boleh keluarkan duit. Daripada duit tu kita akan dapat daripada hasil kita mining Bitcoin tu. Okey? Boleh? Itulah yang dinamakan sebagai pasaran keuangan. Okey. Semua boleh faham? Jelas? Ada siapa-siapa yang tak faham? Sancana faham? Sancana faham? Okey. Okey, kalau macam tu, kalau semua faham, cikgu nak semua duduk dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan hari tu pun boleh. Nak kumpulan yang baru pun boleh ikut kamulah. Kumpulan yang hari tu ke pun boleh. Janji duduk dalam satu kumpulan. Okey? Hari ni ada dalam 5-6 orang boleh? Satu kumpulan cikgu nak 5-6 orang. Okey? Boleh tolong cikgu tampan dekat depan. Yang jenis pasaran ni padam. Objektif tak payah padam, jenis pasaran ni tolong padam. Boleh tak bagi dua? Cikgu nak tampal jarak sikit boleh? Atas lagi. Okey, atas sikit. Okey, betul. Atas lagi sikit lah. Okey, dekat dalam ni ada beberapa keping gambar, okey? Cikgu nak setiap orang tolong ambil 2 atau 3 keping gambar. Lepas tu kamu analyse, kamu tengok dekat mana gambar ni untuk pasaran mana? Produk ke? Pasaran untuk semua ke? Pasaran keuangan ke? Boleh? Okey, sekarang cikgu nak semua orang tolong datang ke depan ambil gambar ni.
Dah boleh kau tukar kat ini dekat nombor 1. Yang ni kat nombor 2. Tu balik. Cikgu tengah kat video. Okey. Setiap orang boleh ambil 2 ataupun 3 keping gambar, okey? Okey. Semua dah dapat dah gambar? Okey. Semua dah dapat gambar ke belum? Kalau dah dapat gambar, tolong tunjuk dekat cikgu gambar yang kamu dapat. Okey semua. Tolong tunjuk dekat cikgu gambar yang kamu dapat. Tunjuk. Okey. So, daripada gambar yang kamu dapat tu, kamu kenal pasti gambar tu untuk pasaran mana? Pasaran untuk semua ke? Pasaran produk ke? Pasaran keuangan ke? Lepas tu kamu terus tampal dekat papan putih. Boleh? Ha? Apa dia? Ha. Boleh? Kalau macam ni, boleh tak ambil sikit-sikit? Bagilah. Ni apa? Sabun cuci baju, tahu kan, deterjen. So deterjen untuk ni aircon untuk awak. So ini untuk mana? Okay, siapa yang dah tahu jawapan, boleh tolong tampal dekat depan lah. Kena tampal kuat sikit kot desk. Mungkin ambil gambar lah. Okay. Okay, ni mana? Yang ni pasaran untuk semua dengan yang ni pasaran untuk produk. Bukan. Okay. Kalau pasaran untuk semua, dia lebih kepada, okay, ni gula-gula kan? Gula-gula, sos. Dia boleh dikatakan macam keperluan asas, betul? So dia merupakan okay, kalau macam ni mekanik. Okay, kalau mekanik dia menawarkan perkhidmatan, betul? Perkhidmatan membaiki kereta. Boleh. Okey, semua boleh tolong tampal Bagi yang lain. Dah? Awak dapat apa? Jadi barber tu untuk Pasaran produk.
garam dengan kereta. Garam tu ni pasal kereta. Kereta tu pasal produk. Mana? Gam. Gam? Tampal tu? Ada kat sana? Mudah juga yang buka. Mana? Cikgu dah siap. Okay, ni dia perkhidmatan membaiki kereta. Ni pasal aku produk. Betul? Okey, semua dah tampal ke? Ada siapa-siapa yang belum tampal? Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, pasaran untuk semua. Ni apa? Ni? 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 Badai beruniform. Kenapa badai beruniform awak kata pasaran untuk semua? Okey, ini baju uniform. Okey, kalau baju uniform dia lebih kepada pasaran untuk pasaran produk. Okey, sebabnya tak semua orang perlu pakai baju uniform, betul? Kalau contohlah mak awak dah habis sekolah, dulu mak awak kedai polis, adakah dekat rumah pun awak pakai baju kedai polis? Takkan. Masak pakai baju kedai polis, takkan. Okey, so uniform adalah untuk pasaran produk. Okey, ni apa? Okey, ni? Okey, yang ni? Sos. Okey, jadi ini merupakan adalah barang-barang keperluan asas. Okey, betul. So, dia punya definisi apa? Produk yang ditawarkan adalah untuk ditawarkan kepada semua pengguna. Okey, jadi semua pengguna boleh menggunakan dan memiliki barang-barang yang kamu tampal dekat depan ni. Boleh? Okay, kita pergi kepada pasaran produk. Okey, ni apa? Ini? Ni? Oh, yang ni? Ni? Ni package pelancongan. Okey, ni package pelancongan, okey? Yang ni? Aircon. Ni aircon, yang ni? Okey, barbershop. Yang ni? Okey, ni dia punya definisi, kita pergi nanti kejap Yang ni? Rumah mewah, okey? Banglo lah contohnya lah. Okey, yang ni? Apa? Makanan. Okey, yang ni? Mekanik. Dia betulkan kereta. Okey, servis kereta. Boleh juga, betul lah. Okey, lepas tu tadi yang ni? Baju uniform, betul? Okey, so ini merupakan pasaran produk di mana permintaan dan penawaran untuk semua jenis produk. Okey, kereta. Kita ada berapa jenis kereta? Kita ada macam-macam jenama, betul? Okey, kamu suka pakai kereta apa? Kereta Audi. Lagi kereta apa? Okey, Agus Sport 2. Okey, banyaknya. Tesla, okey. Suka pakai kereta ni tak? Suka pakai kereta ni? Suka. Okey. So, kalau macam setakat nak pakai kereta, setakat nak daripada sekolah SMPK Seri Intan pergi ke Taman Keluang Barat, setakat nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, mereka macam pun boleh. Tapi memandangkan kita mempunyai keinginan, so kita boleh membeli kereta-kereta yang mewah. Okay? Kalau macam ni sama lah juga dengan ini adalah furniture, perabot. Okay? So ada orang yang
dekat rumah dia ada perabot, ada orang yang tak ada perabot. So benda ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Okay? Sama lah juga macam handphone. Okay, siapa dekat sini pakai iPhone? Angkat tangan, siapa yang pakai iPhone? So kalau macam pakai iPhone tu mungkin dia tu mampu untuk pakai iPhone. Siapa yang kat sini pakai Android? So mungkin yang pakai Android ni mungkin belum mampu beli iPhone, tapi tak semestinya iPhone ni bagus. Tak bagus kadang tak bagus betul. Ya. Kadang-kadang iPhone pun kalau bateri lag apa benda kan. Ya betul. Better pakai apa kalau Android? Pakai apa? Samsung lagi? Oppo boleh. Apa pakai lagi Nokia? Betul-betul legend Okay, kita pergi kepada ni. Ni apa motor? Okay, siapa ada motor besar macam ini? Awak ada? Siapa yang pergi sekolah naik motor? Awak naik motor apa? Motor besar? Awak naik motor apa? Awak naik motor apa? Motor apa? RZ? Okay. So, motor pun macam-macam. Ada motor EX5, ada motor RZ, lagi ada motor 125, ada motor Kawasaki macam-macam. Motor Kawasaki macam-macam. Okay. Mungkin awak pergi sekolah, tahun depan boleh naik motor Kawasaki. Okay. Ni apa? Ni kamera. Okay. Macam-macam ada kan? Sama lah juga macam laptop. Okay, laptop pun macam-macam jenama ada. Okay, lepas tu kita pergi kepada ni, package pelancongan. Okay, adakah semua orang memerlukan pelancongan? Takkan kalau rasa nak healing-healing ke apa ke, bolehlah pergi melancong. Kalau rasa tak ada bajet ke apa ke, mungkin akan datang ada rezeki boleh pergi melancong. Okay? Boleh? Okay, ni macam ni aircon. Tak semua orang perlukan aircon. Tengok macam kat kelas ni. Tak ada aircon pun tak apa, kita boleh hidup, betul? Ke ataupun awak panas tak ada aircon? Awak panas? Awak panas tak ada aircon? Panas? Tak boleh lah awak ni. Okay ni, barbershop. Okay, tukang gunting rambut. Okay. Mungkin semua orang memerlukan khidmat barbershop lah, tapi maksudnya taklah sentiasa kita perlukan. Ada jenis orang tak suka gunting rambut, dia suka bela rambut panjang, betul tak? Ada jenis lelaki macam itu. Perempuan pun ada juga yang suka rambut pendek. Awak suka rambut pendek tak? Suka rambut pendek? Suka? Okay, lepas tu dia punya definisi, permintaan dan penawaran untuk semua jenis produk. Okay, contoh macam ni lah. Macam tadi ni, okay, makanan awak tengok. Kenapa makanan dekat produk bukan dekat mass market, pasaran untuk semua? Sebab apa makanan ni? Sebab apa? Tahu tak? Sebab apa? Okay, sebab kalau macam makanan ni, kita makan untuk hidup, betul? Tak kisahlah makan apa. Kadang kita makan nasi kosong pun kita boleh hidup, betul? Kalau macam ni makanan-makanan mewah lah, macam chicken chop ke apa ke. Adakah awak setiap hari kena makan chicken chop? Kadang-kadang, betul lah. Kalau kita rasa kita craving ke, kita ada bajet ke, kita akan makan mewah sikit lah. Okay? Lepas tu ni, sama lah juga macam servis kereta, mekanik. Okay? Dia sama khidmat macam barbershop. Okay? Lepas tu tadi ni unit beruniform, baju unit beruniform. Macam cikgu cakap tadi lah. Tak semua orang perlu pakai baju unit beruniform. Okay? Boleh? Lepas tu kita pergi kepada pasaran keuangan. Okay, inilah yang dikatakan jual beli saham, security, pertukaran wang asing dan pinjaman pelaburan. Tahu tak KWSP ni apa? Apa dia? KWSP ni apa? Kumpulan wang simpanan pekerja. Okay, nanti kalau macam awak dah bekerja, nanti setiap kali dapat gaji setiap bulan akan tolak KWSP. Masuk dekat awak punya akaun KWSP. Okay? Kira macam awak punya saving lah. Okay? Ni apa?
Bitcoin. Ini merupakan Bitcoin. Macam yang cikgu cakap tadi, Bitcoin, Ethereum merupakan cryptocurrency. Boleh? Okay, lepas tu kita pergi kepada ni. Ini adalah Bursa Saham Malaysia. Jual beli saham. Okay, jual beli saham pun merupakan pasaran keuangan. Okay, lepas tu ni apa? Forex trading. Tahu kan forex trading ni apa kan? Apa dia? Kalau tahu apa dia forex trading ni? Dia merupakan apa? Pertukaran mata wang. Okey? Sama juga macam jual beli emas. Okey? Lepas tu ni ada orang buat apa namanya? Buat pelaburan emas. So ni merupakan pasaran keuangan. Okey? Contohnya macam kad kredit, Touch and Go e-wallet, insurans dan ASB. Okey? Boleh? Semua dekat sini clear tak? Clear, okey. Kalau macam tu, cikgu nak tanya, ada berapa jenis pasaran dekat yang kita dah belajar hari ni? Apa dia sebutkan? Okey. Jadi kamu dah dapat bezakan dah? Mana pasaran untuk semua, pasaran produk, pasaran keuangan? Dah dapat bezakan dah? Okey, jadi hari ni kita punya objektif adalah murid akan dapat menyatakan jenis pasaran yang terdapat dalam trend persekitaran perniagaan. So daripada aktiviti yang kita buat ni, awak dapat tak menyatakan dan mengenal pasti jenis pasaran ni? Dapat? Betul? Sebabnya apa? Sebabnya awak dah dapat bezakan dah. Mana pasaran untuk semua, pasaran untuk produk dan pasaran untuk pasaran keuangan. Okey? Okey, setakat ni ada siapa-siapa lagi yang tak faham? Ada apa-apa persoalan? Faham? Betul? Betul. Okey. Kalau faham, cikgu nak tanya. Untuk trend persekitaran perniagaan, kita dah belajar berkenaan apa? Selain pasaran. Kita ada berapa trend? 3. Yang pertama? Meningkat. Yang kedua? Menurun. Yang ketiga? Okey, trend meningkat ni apa? Aktiviti dan operasi yang semakin meningkat. Kalau trend menurun? Okey, betul. Kalau trend mendata? Yang konsisten. Okey, betul. Okey, dekat dalam setiap trend ada berapa faktor? Faktor apa? Faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, kalau macam trend meningkat. Okey, trend meningkat untuk faktor dalaman. Bagi cikgu satu contoh trend meningkat bagi faktor dalaman. Okey, cikgu kalau siapa yang dapat jawab, cikgu bagi jajan. Teknologi maklumat. Apa dia? Teknologi maklumat. Okey, kalau dalam faktor meningkat bagi trend faktor dalaman bagi trend meningkat. Faktor dalaman bagi trend meningkat. Apa dia? Bagi cikgu satu contoh. Pengeluaran dia, okey, kalau dia trend meningkat bagi faktor dalaman, pengeluaran dia apa? Pengeluaran dia okey ke tak okey ke? So dia dapat mengeluarkan produk yang banyak ke yang sikit? Okey, macam mana sebut ayatnya pengeluaran yang apa? Dapat mengeluarkan? Okey, dapat mengeluarkan barang yang banyak. Okey. Bagi faktor luaran bagi trend meningkat, apa dia? Faktor luaran bagi trend meningkat. Okey, sosial budaya, huraikan sosial budaya tu apa? Ataupun kalau susah awak boleh ambil ekonomi, politik. Okey, betul. Itu adalah untuk trend meningkat. Okey. Kalau macam dia dekat dalam company tu tak ada apa-apa perubahan, dia sama je.
Okay, cermin data. Jadi kalau dia cermin data, kerajaan company tu kena memainkan peranan, betul? Jadi apa yang company ni kena buat? Kenapa? Kenapa? Mengembangkan perniagaan. Okey, mengembangkan perniagaan dengan Saya ingin apa? Meningkatkan kaedah pemasaran. Okey, dengan apa? Okey, betul. Menambah baik pada produk. Okey, lagi dua. Okey, bagi cikgu akronim untuk faktor dalaman. Akronim 3. Angkat tangan. 3 apa? Okey, cikgu tak salah tulis kat depan. Siapa nak jawab tulis kat depan. 3 apa? Untuk faktor dalaman. 3. Siapa nak tulis kat depan? Okey. 3. G. Okey, ini adalah untuk faktor. Okey, faktor luaran. Siapa nak tulis kat depan? Okay, use iPad. Okay, betul. Jadi kita ada, sekali lagi cikgu nak tanya, kita ada berapa pasaran? 3. Tolong sebutkan. pasaran untuk memanggil pasaran produk, pasaran kewangan. Okay, jadi untuk pasaran ni kamu faham tak? Untuk trend kamu faham tak? Okay, jadi semua boleh faham? Okay. Okay, kalau semua boleh faham, cikgu ucapkan terima kasih. Dan sama-sama. Okay. Okay, boleh? Letak dalam tu, balang tu. Dalam balang tu. Balang kau ni.